Assalamualaikum. Hai. So, sementara perintah kena duduk rumah ni COVID-19, so kita ada beli barang baru sikit. Tak boleh nak ride. So, apa yang boleh kita buat adalah kita dapatkan trainer. So, trainer ni kita beli daripada Lazada, tapi yang ni kita ada beli juga daripada Shopee. Ini speed sensor. So, nanti kita tengok macam mana. So, let's go guys. Tak tahan dah ni. Barang-barang yang kita dapat juga adalah first kita trainer, ni stand. Second, kita dapat motor dengan dia punya resistant. Lepas tu so dia punya hub juga. Untuk memasukkan tip dekat sini nanti, kita kena buka sini lah. Dan beberapa alatan untuk kita buka nanti. So, masuk juga ikan. Okay, let's go. Kita tengok. So pemasangan dia mudah, simple. So just masukkan skru, beberapa skru sikit. Simple lah. Siap. Let's go. So dah siap installation. So lepas ni boleh kita gayuh. Alright guys. So inilah dia setelah siap dipasang. So di UTM-T06 dengan dia punya tensioner. So guys, kita boleh terus ride kejap lagi. So, jumpa dekat video seterusnya. See ya.